you. Korang jangan rasa tertipu. Ini semua betul. Ini semua betul. Tiba potong lagi abang. Alright guys, so hari ni aku dekat GT Max Sentul. So sekarang dengan siapa? Ipan. Ipan, alright. Ipan GT Max. Itu saya nak tanya awak knowledge pasal tayar pula. Boleh? Boleh. So untuk tayar Zentrax, sebab saya tahu Zentrax dah masuk dekat GT Max. So betul. saya nak tahulah Zentrax punya tayar ni dia boleh tahan berapa lama? Berapa jauh boleh tahan? Zentrax punya tayar ni Ha. daripada 15,000 km hingga 18,000 km mileage. Nice. Alright, soalan yang kedua pula. Ini paling senang lah. Okay. Untuk tayar Zentrax ARC ni, dia sesuai untuk siapa? Tayar Zentrax ARC ni sesuai untuk daily use. Okay. Seperti Foodpanda, GrabFood. Kalau jalan jauh pula macam mana? Jalan jauh pun tak ada masalah. Dia punya tayar grip. Okay. Apa yang Ipan cakap tu, poin-poin pasal Zentrax tu semuanya betul. Pasal berapa lama dia boleh tahan and then dia sesuai untuk siapa. So untuk korang yang nak dapatkan tayar Zentrax, korang kena datang dekat sini, dekat GT Max Sentul Zentrax Giripadu Road Laju for the local. Betul. Thank you. Korang jangan rasa tertipu. Ini semua betul. Ini semua betul. Tiba potong lagi abang.